Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zahri. Nombor matrik di 2022-210-4944. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang inventory fobia sosial dalam subjek pengujian dan penilaian dalam sesi kaunseling. Baik, untuk isi kandungan, pertama kita akan pergi kepada pengenalan. Seterusnya adalah latar belakang. Yang ketiga adalah pentadbiran. Keempat, pentafsiran inventory fobia sosial. Dan yang terakhir kita akan pergi kepada penskoran inventory fobia sosial. Yang pertama kita akan pergi kepada pengenalan. Jadi pengenalan untuk inventory ini adalah inventory fobia sosial ialah gangguan kebimbangan yang menyebabkan individu berasa takut atau malu dalam situasi sosial. Ia boleh menjejaskan kehidupan harian, termasuklah hubungan dan prestasi kerja. Inventory fobia sosial ataupun SPIN adalah alat saringan yang digunakan untuk mengukur tahap kebimbangan sosial berdasarkan simptom seperti ketakutan, pengelakkan dan gejala fizikal. Penggunaan inventory ini penting bagi mengenal pasti individu yang mengalami fobia sosial dan membantu dalam merancang intervensi yang sesuai. Untuk latar belakang pula, yang pertama, Jabatan Psikiatri dan Sains Tingkah Laku di Universiti Duke Amerika Syarikat telah membangunkan satu alat saringan yang dinamakan Social Phobia Inventory atau dikenali sebagai SPIN. Yang kedua, SPIN mula diperkenalkan dalam kajian oleh Connor pada tahun 2000 dan telah menunjukkan kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi dalam pelbagai kajian validasi. Yang terakhir, inventory fobia sosial adalah alat saringan yang digunakan untuk mengukur tahap kebimbangan sosial berdasarkan simptom seperti ketakutan, pengelakkan dan gejala fizikal. Kemudian, kita akan pergi kepada pentadbiran inventory fobia sosial. Pentadbiran bagi menjalankan inventory ini boleh dilakukan oleh doktor psikiatri, pakar psikologi, guru kaunseling, penyelidik dan kaunselor. Kebiasaannya untuk menjawab borang ini hanya mengambil masa 5 hingga 10 minit sahaja. Seterusnya, kita akan melihat kepada pentafsiran inventory. Inventory ini mempunyai 17 item soalan dan mempunyai skala Likert 5 mata, di mana 0 tidak pernah, 1 jarang, 2 kadang-kadang, 3 selalu dan 4 sentiasa. Skor maksimum bagi inventory ini hanyalah 68 mata. Yang kedua, soalan dalam inventory ini merangkumi 3 aspek iaitu ketakutan, pengelakkan dan gejala fisiologi. Dan yang terakhir, responden dikehendaki memberi respon berdasarkan pengalaman dalam tempoh seminggu yang lalu sahaja. Baik, hari sekali kita akan tengok tentang penskoran inventory fobia sosial. Jadi dekat sini kita boleh lihat jumlah skor 0 hingga 20. Tahap kebimbangan sosialnya adalah normal, maknanya tiada gejala yang ketara lah. Seterusnya 21 sehingga 30, tahap kebimbangan sosial adalah ringan. 31 hingga 40, tahap kebimbangan sosial adalah sederhana. 41 sehingga 50, tahap kebimbangan sosialnya adalah teruk. Dan melebihi paras 50 adalah sangat teruk. Jadi jika skor anda melebihi antara 41 dan ke atas, anda perlu mendapatkan rawatan ataupun intervensi daripada pakar seperti psikiatri ataupun psikologi. Jadi untuk pengiraan skor untuk inventory ini, pengiraannya amat mudah. Anda hanya perlu menambah semua skor yang anda dapati dalam borang tersebut dan anda akan dapat jumlah skor dan tahap kebimbangan sosial sama ada normal, ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Itu terpulang kepada keputusan yang anda dapatlah.
Baik, secara kesimpulannya, intervensi terhadap fobia sosial terbukti berkesan dalam membantu individu mengurangkan ketakutan dan kebimbangan melampau terhadap situasi sosial. Antara pendekatan yang berkesan termasuklah terapi kognitif tingkah laku iaitu CBT, terapi pendedahan exposure terapi, latihan kemahiran sosial serta rawatan farmakologi seperti penggunaan ubat anti kemurungan. Keberkesanan intervensi ini bergantung kepada tahap keterukan gejala, motivasi individu serta sokongan daripada persekitaran sosial. Oleh itu, pendekatan yang menyeluruh dan disesuaikan mengikut keperluan individu amat penting bagi mencapai hasil jangka panjang yang positif. Sekian daripada saya, terima kasih.